Hari ni kita nak pasang spotlight. Spotlight ni daripada motor lama. Dulu motor CBR lu pakai. Tapi ada juga beli bracket. Tapi ni pun ada bracket juga. Tapi tak apa. Lepas tu ada barang-barang wiring. So, kita tengok YouTube. Saya nak buka. Katanya ada 3. 1 2 3 untuk luar. Lepas tu katanya dalam ni ada 1. Tapi tu kena suluh sikit nanti. 1 lagi kat sini. So ada 5 lah total. Kita tengok macam ni. Jari cabut. Jadi dengan itu kita kena cari pula dia punya ni, aksesori connector. Ini je packaging dia. Semua ada. Kecil kan. Ni insulation tape. Ni kabel. Mana biru je saya ambil. Extension. Ni bullet connector. Ni insulation tape kat beli 2. Ni crimping. Heat shrink. Tadi dengan ni. So kalau ikutkan dia punya first step, yang kabel hitam ni, aku dah heat shrink dia pakai yang ni. Macam enggak lah, cuma kau kena tengok betul lah ni. Saiz kalau beli tu, beli yang betul sikit. Lepas tu hitam tu gabung. Dan hitam tu aku clean kat sini. Then kena connect dekat sini sikit lah. Cun-cun connect dekat positif punya terminal. Hari ni hari kedua projek spotlight ni. Kau tengok connection semua dah ok. Yang putih ni tak perlu lah. Putih ni mungkin nak tap dekat lampu, tak tahu. Tapi tak buat lah, biar nanti kita tap dia. Ni semua dah buat connector kan dia. Tapi sebelum tu, sampai hari ni solid juga kan. Kita nak pasang dekat box. Lepas ni dekat spotlight kat sini lah. So boleh letak sini. So buat korang-korang yang nak cuba pasang spotlight ni, semalam aku cuba buka bahagian ni, tapi rasa je susah sikit kalau sekadar nak test kan. Jadi korang test je dulu kat sini. Tengok apa jadi . On. So ada. Okay, ni nyala kan. Tapi tengok kecerahan lampu. Lampu basikal pun cerah lagi daripada ni. Tapi yang bagusnya ada benda ni, at least kita tahu lah dia berfungsi kan. Jadi kita nak cari kenapa dia macam ni. Jadi kalau ikut cikgu kita, siapa Gian kalau bukan ChatGPT, mungkin ni punca dia. Semalam aku ada extend wire ni sebab pendek kan, extend. Tapi kalau tengok mungkin saiz ni yang ori lagi besar daripada yang baru. Sepatutnya yang baru ni lagi besar, baru dia boleh masuk current yang lebih. Jadi kita kena test dulu betul ke itu punca dia. Tengok macam mana. Sekarang kita dah buang extension biru ni tadi. So now kita direct lah, which means that hitam dan hitam je. Hopefully this will solve the issue. Then dah boleh pasang lah. Dah connect dah balik. So yang hitam ni, salah ni. Betul. Okay, switch ni, so kena aksesori positif. Positif adalah merah. Besi apa yang patut. Moment of truth. Hopefully this will solve it. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ini masalahnya. Try start lah. So boleh jadi
So bukan switch yang problem, mungkin spotlight yang problem. Jadi kita kena test cara lain pak. So hari ni dah tak tahu hari berapa lepas daripada projek spotlight yang tak berjaya. Tapi bracket dah ada, ni skru pun dah ada. Ni ahli baru switch berapa ringgit lah, RM10 kot. Dah tengok macam mana. Dah ada 3 lah, off, kuning, putih, kod tak tahu. Tempat mount spotlight pun dah ada. Ni 1, 2 ngam. Sebelum tu, sebelum kita bagi harapan, jom kita tengok dulu spotlight ni boleh terang ke lepas ni. Macam biasa kita test dulu. Dia ada 3, putih, merah dengan hitam. So yang kita tahu, oh alamak, kena ambil dia punya connector lah. Boleh ambil crimping sekali. Tunggu dulu. Okay, sambung. Hitam ni negatif, so hitam ni kena sambung dekat negatif lah. So by right, kalau kita connect dua ni, okay, nampak? Maksudnya spotlight ni memang terang. Dah berjaya ke? Dah berjaya. Tengok tengok. Ni daripada spotlight ke negatif. Yang ni masuk mana-mana switch punya kan. Alhamdulillah. Menangan tadi testing pun dah boleh. Jadi kembali cabut. Ada 5 nak cakap itu. 1, 2, 3. Ni ada 2. Tengok lah. Nampak tak? 1. Satu lagi. Sini. Semua dah cabut. Sekarang nak kena cabut panel ni. Panel ni tak cabut susah pun. Ni korang kena hati-hati. Nampak ni? Ni ada satu klip kan. Kat sini pun ada satu klip juga ni. Ni yang jatuh itu. Jadi kita keluarkan tu siap. Ni inilah klip ni yang bahaya itu. Nampak ke? Seri point dia. Ni ada 2. Nampak? Ni sama dengan ni. Jadi kena test dulu spotlight punya ni sampai ke tidak. Ni kita tak solder lagi lah. Ni dah masuk dekat dalam accessory point tu. Moment of truth. Off dulu. Alhamdulillah. Satu dah. Saya tinggal ni lah. Tak mau lagi. Sampai hari seterusnya. Sekarang plan nak try attach ni dekat
Bar ni lah, tengok apa jadi. Settle pasang spotlight, tapi ada satu masalah. Tengok okay. Ni lampu putih kan, lampu kecil lah. Dan kalau kita lampu kuning, no, tinggi ni kan. Ini tembak bulan ni. Settle. I just tune position dia. Saya nak tahu tune. Ni lampu rendahan. Rendah. Nak, dia lebih kurang lampu rendah untuk kuning ni. Dan lampu putih lagi tinggi lah. Alhamdulillah, settle. Lampu putih high beam. Dia akan support lebih lagi lah. Tak. Sebab apa itu boleh ajar lagi nanti. Dengan ini tamatlah projek kita. Ciao.